Ramai orang ingat nak simpan emas ni kita kena ada modal yang besar. Tapi sebenarnya tuan-puan, dengan RM100 pun kita dah boleh mula simpan emas kita. Hari ni saya nak tunjukkan cara paling mudah untuk kita mula simpan emas sikit-sikit, iaitu melalui akaun emas Get Public Gold. Jadi sebelum bermula, saya nak kenalkan diri saya dululah. Saya adalah Dr. Najihah Mahnoor, dealer aktif Public Gold. Saya nak bantu ramai penyimpan emas kat luar sana. Jadi dalam video ni, saya nak kenalkan satu platform simpanan emas yang sangat sesuai untuk semua, iaitu akaun emas Get. Atau nama penuh dia adalah Gold Accumulation Program yang disediakan oleh Public Gold. Get ni sebenarnya dia ialah akaun simpanan emas yang kita boleh beli emas dan kumpul emas sedikit demi sedikit bermula serendah RM100 sahaja. Konsep dia lebih kurang macam kita simpan duit dalam akaun bank. Kalau dekat akaun bank dia akan tunjukkan jumlah duit kita, tapi dekat akaun Get ni kita akan nampak jumlah gram emas yang kita ada. Maksudnya setiap kali kita beli emas, duit kita tu akan ditukar kepada gram ikut harga semasa hari tersebut lah. Contohnya macam kalau hari ni harga emas adalah RM625 untuk 1 gram dan kita beli RM100, jadi kita akan dapat lebih kurang 0.15 gram emas dalam akaun Get kita. Yang menariknya dekat akaun Get ni, dia tak ada yuran simpanan, dia tak ada komitmen bulanan, dia tak ada tempoh matang dan dia tak ada juga had simpanan. Simpanlah berapa banyak yang kita nak. Jadi kita boleh tambah bila-bila masa ikut bajet dan kemampuan kita. Get ni juga dia sebenarnya 100% bersandarkan dengan emas fizikal dan dah disahkan patuh syariah oleh syarikat Amani Advisor daripada tahun 2017 lagi. Kalau kita belum bersedia nak pegang emas fizikal, tak ada masalah. Kita biarkan saja dekat dalam akaun Get, sebab simpanan dekat situ adalah percuma tanpa dikenakan sebarang charge. Tapi katakanlah bila gram dah cukup, kita boleh keluarkan emas fizikal dalam bentuk yang pelbagai. Kita ada gold bar, kita ada dinar. Contohnya kalau macam kita dah ada 10 gram dekat dalam akaun, kita boleh keluarkan item 1 keping gold bar 10 gram ataupun 2 keping 5 gram atau 2 keping 1 dinar yang bersamaan lebih kurang 8.5 gram emas. Tapi kalau item di bawah 5 dinar ni, Public Gold dia akan postkan kita punya emas ke rumah secara berinsurans. Tapi item yang 5 dinar ke atas ataupun 21.25 gram, kita boleh ambil di cawangan yang berdekatan. Kalau nak cepat, kita boleh keluarkan emas kita daripada mesin ATM Public Gold yang ada di seluruh Malaysia. Bagi sesiapa yang nak berdisiplin menyimpan setiap bulan pula, kita boleh aktifkan fungsi auto debit. Contohnya kita set RM200 setiap bulan, tapi automatik akan ditukarkan kepada gram emas ikut kepada harga semasa. Yang bestnya bila kita aktifkan auto debit RM200 ke atas setiap bulan, kita boleh layak menyertai lucky draw untuk peluang menang 10 gram gold bar. Selain daripada simpan emas dalam akaun Get ni juga kita boleh jual semula atau kita nak pajak. Semuanya boleh dilakukan secara online juga. Jadi Get ni sebenarnya sesuai untuk orang yang baru nak mula simpan emas, yang ada bajet kecil tapi nak konsisten menyimpan, ibu bapa yang nak buka akaun untuk anak-anak sebagai dana pendidikan, dan juga yang nak capai matlamat besar. Contoh nak pergi menunaikan haji, nak pergi menunaikan umrah, dana kahwin dan sebagainya. Jadi kalau rasa dah bersedia nak mula simpan emas, tuan-puan bolehlah daftar akaun Get secara percuma di bawah bimbingan saya. Boleh klik sahaja link website saya yang saya letak di ruangan caption. Dengan hanya RM100 pertama, kita dah boleh mula bina tabung emas kita sendiri. Jadi terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, share dan follow supaya lebih ramai orang faham tentang simpanan emas.